Sofia akan jadi isteri aku. Tak ada siapa boleh pisahkan aku, Sofia, dengan Akal. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 46 yang akan tayang minggu depan. Tak payah! Malam itu terasa dingin dan mencengkam tepat di hadapan pintu rumah Sofia. Di satu sudut yang samar diterangi cahaya, Harlina berdiri dengan wajah yang penuh belas kasihan dan mata yang bergenang air mata, cuba meyakinkan Sofia bahawa dia benar-benar menyesali segala perbuatannya. Kata-kata permohonan maaf mengalir begitu lancar dari bibirnya, membuatkan dirinya kelihatan seperti seorang wanita yang benar-benar hancur dibelenggu rasa bersalah. Namun, di sebalik linangan air mata dan wajah yang penuh kepiluan itu, tersimpan satu rancangan jahat. Permohonan maaf tersebut hanyalah sebuah lakonan semata-mata, topeng yang sengaja dipakainya untuk melengah-lengahkan waktu dan menyembunyikan satu rahsia yang amat gelap. Tanpa diketahui sesiapa, Harlina ialah dalang yang turut memainkan peranan penting dalam kematian Bima. Satu dosa besar yang sengaja disembunyikannya rapat-rapat demi memenuhi cita-cita dan kepentingan pribadinya. Namun, Sofia tidaklah sebodoh yang disangkakan. Dengan renungan yang dingin ke arah wanita yang masih merayu di hadapannya, kemarahan Sofia telah memuncak. Baginya, sudah tiada lagi ruang untuk memaafkan kerana dendam yang terpahat di dalam hatinya terhadap Harlina terlalu mendalam dan tidak mungkin akan lenyap begitu sahaja. Di tempat lain, suasana tegang menyelubungi sebuah ruang tamu. Sofia hanya duduk membisu di sisi Kak Nora, wanita yang selama ini mengetahui banyak perkara tetapi memilih untuk terus berdiam diri. Kebenaran yang selama ini terlindung di sebalik kabus akhirnya mula tersingkap dan Sofia kini mengetahui siapakah Carl yang sebenar. Seorang lelaki yang tidak sebersih dan sebaik seperti yang dilihat orang ramai. Sofia memandang Kak Nora dengan renungan penuh tanda tanya dan kekecewaan, mempertikaikan mengapa rahsia sebesar itu hanya didedahkan sekarang. Kak Nora sekadar membalas dengan senyuman yang pahit namun penuh makna. Dia sedar, sekalipun Sofia mengetahui semuanya sejak awal, takdir seolah-olah tetap akan membawa wanita itu memasuki kehidupan Carl. Kini Sofia akhirnya menyadari bahawa dia telah melangkah terlalu jauh dan tiada lagi jalan mudah untuk keluar daripada dunia lelaki itu. Sementara konflik masa lalu terus bergelora, di jalanan kota pula, api obsesi yang berbahaya sedang membakar hati Haris. Dengan penuh keyakinan dan emosi yang meluap-luap, Haris mencabar Carl, lelaki yang selama ini menjadi penghalang terbesar buat dirinya. Haris begitu yakin bahawa hanya dialah lelaki yang paling layak memiliki Sofia. Carl yang dicabar hanya membalas dengan pandangan sinis yang syarat dengan ancaman, seolah-olah bersedia mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kedudukan masing-masing. Tidak lama kemudian, di sebuah kawasan parkir yang terbuka, kegilaan Haris akhirnya benar-benar meledak. Namun kali ini, sasaran kemarahannya bukan lagi Sofia. Sebaliknya Harlina. Pertengkaran yang sengit tercetus antara mereka berdua. Harlina yang dihimpit ketakutan cuba mempertahankan dirinya daripada kemarahan Haris yang tidak lagi terkawal. Namun Haris yang sudah hilang pertimbangan langsung tidak mahu mendengar sebarang penjelasan. Dengan kasar, Haris merempuh ke hadapan lalu mencengkam wajah Harlina sekuat-kuatnya, menekan kedua-dua pipinya sehingga wanita itu mengerang kesakitan dan sukar untuk bernafas. Mata Haris terbeliak dipenuhi kemarahan, memancarkan kegilaan yang menggerunkan ketika dia meluahkan obsesinya untuk menjadikan Sofia sebagai istrinya. Dia menegaskan bahawa tidak akan ada sesiapa pun yang mampu memisahkan dirinya daripada Sofia maupun Akil. Selepas melontarkan ugutan yang mengerikan itu, Haris melepaskan cengkamannya dengan kasar sehingga Harlina terbatuk-batuk sambil memegang wajahnya yang masih terasa sakit. Haris kemudian melangkah pergi dengan penuh amarah, meninggalkan Harlina yang menangis teresak-esak dalam keadaan trauma di kawasan parkir itu.